Barang rosak. So serius buat lah. Waktu tu cakap dengan Nurul, kena serius betul-betul. Sabtu dengan Ahad, serve customer. Isnin, Selasa, Rabu tukar baju. Saya dengan Wan tukar baju. Buat construction. Kerja keras. Buat kerja keras. Yalah, dok bayar itu dulu. Fire camp pun ada setengah. Hai, welcome back to speaking aku. Selamat datang kembali ke sesi kedua bersama dengan panel kita yang diperkasa Mr. Arif Toke Glamping. Okey, topik kita pendaki ke entrepreneur, iaitu perniagaan glamping. Tadi kita tak habis lagi cerita. Dah The real fighter. Makcik susah tadi, hujan tadi. Lepas tu Okay, kembali semula kan. Dia bila kita duduk kat pasar malam tu baru kita nampak lah the real fighter. Macam Mat cakap kan. Orang berniaga pasar malam ni dia punya tawakal tu gila. Keadaan dia bertawakal kan. Sebab dia tak tahu lagi mana dia tahu. Dia mungkin dia boleh tengok prediction. Esok tu apa, tapi takkan dia nak bergantung harap sepenuhnya dengan benda tu. So dia akan buat je dulu. And then besok macam kita berniaga pasar. Sebenarnya penat berniaga pasar, penat sangat. Sebab kita bangun awal pagi macam pasar pagi kan. Kalau saya tak masuk tapak pukul 5 pagi, memang saya tak boleh masuk dah. Sebab kereta-kereta lain pun tak masuk je kan. Dia berniaga, itulah, bangun awal pagi, lepas tu tengah hari balik. Saya paling penat Jumaat. Hari Jumaat, saya akan berniaga pasar pagi daripada pukul subuh tu sampai pukul 10 saya tutup. Saya lari ke masjid. Jual depan masjid pula. Tu aku rumah. Jumaat kan, ramai orang masjid kan. Sil padu. Sale kat bazar Jumaat, dia boleh pergi sampai 1,000 ke 2,000. Pendek, masa dia pendek sejam 2 jam lah. Tapi sale padu. Lepas tu balik. Maknanya lepas bayar Jumaat tu? Daripada sebelum sampai selepas. Yang customer yang dah ada gula ni, dia dah tahu kan. Ada auto order siap-siap. And then, sampai balik pukul 2 tu, balik Jumaat tu, kemar-kemar kepada kedai semua, balik 4:30 masuk balik pasar malam. Masa tu masih bawa kereta? Bawa helak tu je lah. Mana buka boot belakang lah. Buka boot belakang di masjid ni. Betul, di masjid. Buka payung pasar malam, pasar tani tu. Buka meja, niaga macam tu. Sampailah 2012, barulah saya tergerak hati nak buka kedai. So dapat sewa lot, ada lot kedai yang kedai dulu sampai kini dah selamanya masa kes tu kan. So sewa lot kedai tu, slow-slow lah. Mula kalau tengok dalam gambar bazar Tamak Al-Arif tu, dah boleh start kita dulu. Ada almari kecil je, niaga sikit-sikit kan. Beli almari kat Tesco, lepas tu beli buat meja kurma semua kan. Slowly lah berniaga sikit-sikit. So waktu tu kita dah start slow masuk pasar pagi, pasar malam. Kita select je. Pasar mana yang boleh memang kita punya sale cantik. Sale cantik kita kekalkan. Mana sale yang macam tak okey tu kita tak masuk. Jadi fokus kat kedai. So lama kelamaan waktu kedai dah start ada banyak barang, pecah pula. So wife saya jaga kedai. Saya attack pasar pagi, pasar malam. Sampailah okey sikit, dah ada pekerja. Kedai dah bekerja lah. Saya masih seorang lagi. Masih seorang lagi. Lepas tu saya dah start main KL tau. Main KL. Saya dah berniaga kat KL. Kat pasar pagi, bukan pasar pagi lah, dekat Medan Selera Tangling. Kat Jalan Cendera, belakang Masjid Negara tu. Saya dah start berniaga pagi situ. Waktu Jumaat masa tu lah. Jumaat lagi laku. Jumaat kat situ. Masjid Negara pula. Berniaga kat situ, okey. Slowly berniaga. Tapi memang tak naik gunung dah lah lepas tu. Saya dah kurang. Maksudnya kira proses Arif masuk ke dunia kurma ni, kira proses tu dia menanggar lah. Menanggar. Tapi dalam masa sama kita dah gunung ni dah terputus sikit lah. Lepas tu masih berkawan tapi dah terputus lah. Tapi aktiviti tu tak buat langsung dah masa tu. Tak buat, tapi rindu dengan alam semula jadi. So apa yang saya buat, selepas tu saya kerap ke Goping lah. Goping. Sebenarnya Goping sebab kenal Riok semua kan. So banyak duduk dengan dia, banyak sembang dengan dia. Tujuan ke Goping tu? Main rafting. Tujuan main sini kan. Nak healing lah, nak healing. Nakkan mood orang kata nature tu. Tapi nature. nak naik gunung dah tak sempat. Sebab ada anak dia kan. Satu family camping tak ada lagi. Betul. Family camping. Waktu tu memang macam tu je lah. Maknanya ni macam me time kejap lah. Lari-lari kejap, lepak jumpa member, rafting. Yang kita tahu, Arif ni dia bercela ni lah, Gopeng Glamping ni. Budak-budak dia banyak budak-budak core. Core maksudnya core gunung yang legend pun ada, yang terror pun ada, yang
atlet yang power pun ada kan. Lepas tu connect dengan mereka ni macam mana dekat Gopeng kan? Connection semua dekat Gopeng lah. Saya start buat glamping ni memang sebenarnya tawakal. Glamping ni terjadi terlantar saya waktu, sebab saya suka datang Gopeng. Okey. So tengah-tengah main rafting, tengah-tengah ni kan, tahun ke tahun, saya datang sini daripada 2006. Okey. Banyak datang sini main rafting semua. Lepak kat tempat Riok. Saya minta izin Riok untuk buat chalet kat tempat dia kan, untuk tempat saya bermalam bila datang anak isteri. Sampai ada satu pakcik Wahab, memang ayah angkat kita orang sini. Dia datang, dia cakap, kamu nak beli tanah tak? Ada orang nak jual tanah. So pergilah tengoklah tanah ni. Waktu tu hutan memang semak tinggal kan. Ni je rasanya kan. Rumah ni. Tu rumah yang first dulu tu kan. Rumah ni je dulu first. Tapi masa tu perniagaan yang kurma ni dah selesai lah. Memang kurma je lah. Tapi dah settle down lah. Maksudnya dah Dia dah auto, dia dah auto lah. auto. Sebab waktu tu sebenarnya bila saya berniaga kat Bazar Ramadan, saya berniaga kat KL, kat kedai, jaga kedai. Ada dua cawangan lah kiranya. Kedai kat KL tu buka bonet juga. Buka bonet. Tapi kita masuk serta-serta hari je. Sebab selebihnya fokus kat kedai lah. Bentung punya pasar pagi, pasar malam tak masuk dah. Masuk pasar tani je. Ada hari Khamis, yang betul-betul kita orang masuk. Dengan pasar pagi ada selang satu hari macam tu lah. Dah kurang. Tapi sebab orang dah macam Bentung, kita dah bagi tahu customer kita orang dekat kedai kan. Jadi diorang pun lagi suka ke kedai sebab barang banyak. Ya, betul. Barang lagi terjaga kan. Lagi banyak choice, lagi banyak apa choice. semua. Tapi auto dah lah. Dia dah autopilot dah. Dia dah auto dah. So kat KL pula saya dengan kakak saya. Kakak saya dah start kerja dengan saya sebab orang pasal juga Bentung. Jadi hari-hari saya akan ambil kakak saya pergi berniaga. Lepas tu balik saya balik Bentung. Saya ulang balik Bentung lah. KL Bentung. Ada hari yang saya duduk kat KL juga. Ada hari yang memang duduk kat Bentung. Lepas tu bila bercuti, bila sehari nak cuti kan, datang Gopeng. Sampai dah dapat rezeki beli tanah ni. Dulu saya beli tanah ni tahun 2015. Satu ekar. Dulu dia owner tanah jual 75,000. Ui, murah. Dulu murah. 75,000. Satu ekar. Satu petak padi tu salung lah. Sebab dia dulu kebun durian di sini memang semua pokok-pokok Tapi boleh kata zaman Arik beli tu Gopeng orang tak dikenali. Baru tengah nak membangun lah sebenarnya. Waktu kita beli pun orang cakap gila-gila. Sebab sini kan hutan, dia macam hutan temenung. Macam tempat orang kampung tinggal. Ada peristiwa lama kenapa orang kampung tinggalkan tempat ni sebab dulu air pernah besar sebagainya kan. Jadi tempat yang dah lama ditinggalkan bila kita orang beli tu macam orang kampung, apa kau beli kat tempat tu? So sebab dulu sebab rasanya dekat sini tak ada rumah kan? Tak ada. Dulu ada rumah. Yalah. Tapi waktu beli tapak tu tak ada kan? Ini pun kira rumah lama kan? Betul. Rumah ni tuan buat. Buat. Sebab ini memang kawasan, memang hutan dia kebun durian. Ada banyak. Maknanya rumah dia pun buat lah. Rumah ni kita buat. So 2015 saya beli. Okey. Tak buat apa-apa lagi. Sebab beli pun tak ada pun decide nak ni. Sebab nak beli ada aset. Okey. Ada kebun durian lah konon-kononnya. Tapi 2016 siapa yang berniaga 2016 tu wave yang tak cantik lah sebab waktu tu ekonomi kita merundung. Betul. 2016 tu memang dia ada political issue apa semua kan. Macam sale kedai dah tak berapa cantik. Barang makin susut. Tanah dah beli 2016 kan. Waktu tu terfikir dengan abang. Macam mana duit dah tak ada ni. Nak rolling modal dah tak cantik dah. Duit dah beli sebab saya beli tanah ni kita pakai duit kena ke rumah. Cash lah. Beli cash. Sikit. So nak beli tanah ni, owner ni pula tak macam mana, tak tahu je macam mana terkreated yang waktu dia kata nak jual. Saya kata nak beli, duit tak ada sebenarnya. Tapi tengok dalam duit simpanan kurma adalah 25,000 bayar 25,000 dulu. Dia kata jom tukar nama. Dia ajak tukar nama tu. Saya pun ikut lah. Tukar nama. So tukar nama. Hutang ada lagi 70 lagi 50,000. Ni orang bayar macam mana? Saya ada duit sikit-sikit lah sampai 5,000. 5,000. 7 bulan 8 bulan kat bawah habis. Dia pun pening dia kata. Macam mana aku dah jadi jual hutang pula kan. Tapi nama dah tukar. Kalau aku marah nanti takut kau lari. Dia layan lah. So bayar. Sampai habis bayar. Duit pun habis. Duit kedai pun habis. Macam nak rolling kan. Dah short. Dah short lah. Sebab barang dah susut kat kedai. Lepas tu bincang dengan wife. Macam mana? Jual balik kot. Sama ada. Kita duduk pilihan waktu tu. Sama ada jual tanah balik atau majukan tanah ni. 2016 waktu tu. Dinong masuk 2017. Cakap tak nak kita kena majukan. Sebab kalau contoh jual, mungkin tak dapat dah tanah yang macam di sungai ni kan. Dengan value yang waktu tu. Waktu tu dengan keadaan macam mana dapatnya tanah tu macam beli cash tiba-tiba jadi hutang. Hutang kan. Allah memang nak bagi tanah ni. Dan tu tuan tanah pun juga kan. Dia kata tanah ni memang tanah kau kot.
Sebab aku pun tak tahu kenapa dia jadi macam saya pun macam okey. And then bila dah beli tu, bila dah kemuncak keadaan ekonomi yang sangat tak bagus tu, and then kita orang decide okey. Sekarang ni kedai kena jalan. Bisnes ni nak kena jalan. Okay, nak jalan bisnes ni Kena ada modal. kena ada modal ni. Okay, kalau nak upah kontraktor, Faham. nak cek duit, tak ada duit. Dia cek ni, saya kata, okay, kamu jaga kedai, 2 minggu sekali, seminggu sekali saya balik. Sekarang ni duit kedai, apa yang boleh saya bawa keluar? Contoh kan, seminggu kita ada untung dalam 1,000, 2,000 macam tu. Okay, saya ambil 1,500 setiap. Saya ingat saya lah, saya ambil 1,500 setiap minggu. Jadi permulaan tu kita orang beli kayu, nak siapkan ibu rumah ni. Tujuan nak siapkan ibu rumah, nak masuk ke elektrik air je dulu. Okay. Sebab kerja lain, kalau nak jalan, tak ada elektrik air. Betul. Waktu dah siap rumah tu, waktu dia decide kan, apa nak buat? Mula-mula macam, nak buat chalet kampung tau. Buat rumah kampung. A-shape punya chalet tu lah. Bukan shape, buat rumah kampung lama. Rumah kampung lama. Tapi model kasar. Rumah kayu Lepas tu fikir, nak buat camping, banyak tempat camping. Saya suka, bila saya step meniaga kurma dulu kan, saya tu bestnya meniaga benda yang tak ada saingan. Sebab kurma dulu kan, Yelah. jadi orang cari hang cuti pun telefon ni. Dia nak kurma. Lalu macam, okey, meniaga ni kena ada unik. Sebab dia kena unique selling point ni, USP, sangat penting. Sebab bila hang meniaga lain daripada lain, Senanglah nak persaingan kedai. dia tak. Dia memang sektor baru, tapi persaingan tu tak banyak. Jadi, saya terfikir buat glamping. Idea tu buat study lah. Tak, Glamping tu. share dengan kau. Riok pun ada cakap. Lepas tu Zul ada cakap. Lepas tu, yelah, waktu tu macam-macam. First saya nak buat, asalnya nak buat apa? Kelubung. Bulat tau, kelubung. Orang sini panggil kelubung. Orang kata tiup longkang kan. Tiup longkang. Tiup ni lah, yelah, kelubung jambatan tu. Yang bulat. Jadikan hotel, jadikan Sebab sebelum tu ada orang memang buat benda tu jadikan hotel. Ya. Dekat Gunung Tahan lah, dekat Gunung Tahan ada. Gunung Tahan dekat Tahan. tempat Bandan. Dekat Kuantan ada satu yang nak ke apa? Sungai Lembing. Sungai Lembing. Betul, dekat Langkawi pun ada. Macam rumah Profesor X tu lah. Kilang dari sini je kat Hokar Batu Gajah. Kilang dari sini. Tu dah pergi dah kilang. Jadilah harga cantik lah. Sebiji tu dalam 2,000 lebih kan. Masalah pula jalan kampung. Trailer tak boleh Tak nak boleh masuk. masuk. Sebab dia kan benda tu berat. Nak kena ada kontainer, nak kena ada Loader nak apa kena semua lah, loader nak kena ada tu. crane. So tak boleh. Okey. Bila tak boleh, kita buat glamping. Bila buat glamping, waktu saya dah memang start dah banyak waktu tu memang dah banyak main ke China. Dah order kayak semua sebab sebelum ni memang supply kayak dan sebagainya kan. Bawa masuk barang daripada China, baju seluar daripada China. Tapi waktu glamping tu try tengok glamping yang dekat Malaysia kan, macam dia rasa tak boleh ikut lah. Dia high end punya ni lah. Memang Oh, masa tu glamping dah ada dah. Ada waktu tu Tiara Rasa antara the first pioneer lah Malaysia. Lepas tu ada dekat Canda Baik. Lepas tu ada dekat Lurah Bilut, area Lurah Bilut sebelah sana kan. Saya tengok dia punya shape macam rumah kan. Tapi dia pakai structure besi. And then dia ada canvas. So kita try buat kat sini. Kekek waktu tu ada kat sini. So kekek telur welding, kekek sama-sama kat sini. Shout out untuk kekek. Toke pisau. Toke pisau. Toke pisau. Toke pisau, toke pedang. Toke pedang. Sekarang dia buat pedang Sekarang buat pedang. Pedang Salahuddin tu. Power kekek. Kekek dia orang seni lah. Yalah. Orang seni memang seni. Dia berkarya. Sifu, antara sifu saya juga. Okey. So dengan kekek buat benda tu, buat pakai tarpaulin. So material kita order waktu tu kan canvas kuda kahwin. Ini kita try buat. Ini kita try pasang sebab kan lantai tak ada lagi. So biar atas tanah. Boleh berniaga ke macam ni lah. Waktu tu biar bila malam kan kita cuba tidur. Bila basah dah tu sebab dia berpeluh. Oh ya. Peluh kan. Macam alamak macam mana ni kan. Lepas tu selang 2-3 minggu tu dia dah bau KLP. Bau kain basah tu. Bau kain basah. Cok lama. Macam ni tak boleh berniaga ni kan. Lepas tu kita tengok Alibaba. Tengok game type glamping kan. Banyak keluar ada yang shape Beltan yang kita pakai ni lah. Beltan. Ada shape macam-macam bentuk. Macam try order lah Beltan ni. And then bila start pasang Start satu. tu rasanya 2 dulu kan beli. 10. 10. Tapi pasang mula-mula pasang belah sana. Ada 6 biji je pakai straight. Waktu tu boy datang tolong pasang. Boy, ramai lah kawan-kawan gunung Jinggo kan. Diorang habis gunung apa tak ada buat apa melepek sini lepas kan. sini kan. Lepas tu pasang. Bila pasang 2018 saya ingat saya terpaksa berniaga awal tu. Bukan berniaga awal lah. Buat 2017 buat soli, buat dewan makan, buat ni, buat tandas. Lepas tu nak buat glamping tu China hardware tu tegur.
You buat apa? Beli barang tak ada jalan kan. Sebab kita kan beli tinggal beli batu-batu tinggal lama ada duit baru beli kan. Rosaklah itu barang. Dia kata mau berniaga betul-betul. Macam mana aku tegur kan. Jadi kawan sampai sekarang. Masa bila fikir betul juga kan. Macam ni barang rosak, beli barang rosak. Sampai so serius buat lah. Waktu tu cakap dengan Nurul, kena serius betul-betul. Serius memang dah ready lah untuk flag off 2018 bulan Oktober. So kita kemar semua start buat tu memang antara mission yang pertama tu nak bagi orang datang berglamping. And then nak bagi orang kepuasan sebab saya passion saya masak. Saya suka masak. Dan memang nak bagi orang makan dan saya ada buat beberapa research lah. Banyak Malaysia ni dia punya culture food travelling ni. Orang food hunter kan. Sebab saya tengok sebab tu kat Bentong kan ada lemang Tok Ki. Saya jadi macam Geng rider duk pi lah. kata gila lah diorang ni kan. Nak kata apa special? Apa special ni? Tapi tanya bang datang mana? Oh saya Johor. Orang datang. Abang tidur mana? Tak. Balik Pergi balik Abang makan lemang. Makan lemang. Zaman 2018 tu pula nasi buluh duk top. Nasi buluh pun tengah top. nasi bambu. Sebab pun. So, makanan ni dia ada satu ikonik lah. Macam kat sini kan ada Adeline Villa. Antara resort yang paling mahal waktu tu kat Adeline Villa. Tapi orang penuh. Booking setahun penuh. So kata kenapa? Orang suka makanan dia. So saya macam okey. Trigger daripada makanan. Something benda yang Boleh even trigger macam, lah. Saya pun orang kuat makan. Suka makan. Kau Suka tak ada kena besar macam ni. Dia tu. Bikin malu. Jadi Bikin malu. teringin macam menariklah makanan ni kan. So macam nak cari ada satu identiti kan. Okey. Glamping macam waktu tu saya sedar nak fighting dengan market yang sedia ada kat Gopeng. Susah. Betul. Tapi saya rasa makan Apa yang the extra value boleh, yang apa kita extra ada? value kan. So saya pula memang suka masak. That's why saya design kitchen saya memang besar. Untuk saya senang bergerak kan. Betul. Masa sebelum tu memang banyak tolong orang masak kat mana-mana banyak tempat lah. Sampailah glamping ni buka waktu tu decide Rio banyak advice saya. Kalau tanya siapa sifu pertama saya dalam dunia accommodation camping glamping ni Rio Sekali lagi kita shout out tu Riok. Rio Riok Radak. Rada Adventure. Rada Adventure. The founder Rada Adventure lah. Dia banyak exposekan saya waktu dekat tempat lama lagi tempat camping tempat geradak lagi dia banyak tunjuk ajar. Even waktu nak buka glamping sini pun discuss dengan dia ni Riok berapa harga nak jual. Kalau aku nak bagi menu makan macam ni, boleh tak? Tak payah. Kau kena buat macam ni. So dia banyak advice lah. Di permulaan dia banyak ajar macam mana nak start up. Sebab kita macam takut-takut kan. Dia dah start up lah. Dia dah go dulu, dia dah fly dulu. Dan Radak satu nama besar sampai sekarang pun orang kenal siapa Radak, siapa Riok kan. Betul. Jadi Ayam toge dia tu. Ayam toge mantap mat. Kamu tak makan hari ni. Ayam toge dia. Tapi Sabtu Ahad lah ni. Satu ahad lah. Boleh pergi. Kalau makan memang lain daripada Dia kenang lah. Kenal betul. Jadi dia banyak advice, dia ajar, Arik kau kena buat macam ni, Arik kau kena buat macam ni, Arik kau macam ni kan. Okey. Memang kita ikut strategi yang dia ajar sebab dia dah dalam bidang tu. Dia ajar. Riok pun the real fighter sebab dia daripada masa malam. Dia geng-geng masa malam. Riok geng masa malam. Dia real fighter. Dia geng-geng pasal malam, geng-geng pasal pagi kan. Dia berniaga ayam goreng dulu. Abang dia semua geng fighter. Jadi dia banyaklah advice. Waktu start up ni, Wan baca. Serah tengkuk datang-datang kan. Aku tolong hang lah. Wah mantap kan. Waktu tu sebelum kita buka, dia kan bawa limo. Dia kerap datang sini, lepak dengan kita orang sembang, kekek kan. Tidur, jalan. Lepas tu dia setiap kali travelling ke sini, dia kan sampai satu hari yang waktu dia accident besar tu. Allah panjang umur dia. Sampai tu dia mencari arah. Wan dah disembang saya, dia mencari arah. Ini bukan cerita pasal Wan ni. Tapi Wan dia cerita, dia kata, aku stay je lah sini kan. Kerja lah. Kau bagilah berapa pun, aku okey kot. Aku nak cari hidup baru je ni. So okey, Wan, dia memang, yelah Wan, PR yang sangat bagus. Performance dia gila kan. Wan memang mantap lah. So kita bersama dengan Wan, start niaga mula-mula tu, terkejutnya betapa Allah nak bantunya kan. Hari pertama kita buka, waktu Prasmian, Riok semua bantu. Riok staff-staff dia semua datang sini ya. Tolong set up, tolong jaga makan semua. Besok tu kita kena viral. 29 hari bulan kita buat makan-makan, 30 bulan makan-makan. 1 hari bulan Oktober, kita kena viral dengan Cepat Cheese. First page.
Seladang perak dengan Dia punya orang yang review tu datang lah. Kiranya. kan. Dia nampak posting tu kat Facebook, dia share. Oh. Dia share. Glamping di Perak, glamping di Gopeng. Oh. Waktu tu saya jadi operator pengeluaran. Operator ni angkat telefon dia, angkat telefon dia. Ngeriak kan waktu tu dua nombor. Kak Ana tolong terbit dekat dalam area metro. Kak Ana Cosmo kan. Dulu dia kerja Cosmo Metro. Dia kata tak apa Kak Ana tolong buat write up. Waktu tu kat Facebook pun nombor riok pun nombor saya kan. Waktu riok. Tak larat lah aku nak jawab telefon kau. Tu riok tukar. Apa nama kau kan? Jawab. Lepas tu booking dah start masuk. Waktu di permulaan kita macam takut lah nak ambil booking banyak-banyak kan. Kita tak biasa dalam dunia perniagaan macam ni. Sebab saya berniaga kurma. Ya. Tiba-tiba daripada printing Ke kurma. kurma ke accommodation, tourism. Ya. Macam melangkah lain ni kan. Tapi Lain chapter. lain chapter kan. Macam, yelah tempoh. Yalah niat Okay, dia. dulu cerita dia, waktu nak jadikan tempat ni glamping, sebab nak ada side income. Main business, rumah. Jadi yang ni nak jadikan side income lah. Sebab niat nak majukan tanah ni betul. Sebab nakkan ada source of income. Okey, so bila terbaliknya tu? Dia bila dah jadi macam tu, kita duk ingat perniagaan ni perniagaan yang backup duit tepi lah. Waktu tengah berniaga ni, waktu kena viral tu, waktu kan bulan 10 kan, untuk receive booking ni, saya ingat minggu kedua bulan 10 tu, tengah bulan 10, sekali saya Jumaat Sabtu Ahad je. Sold out habis. 2 minggu. Tu macam waktu tu kan ada 6 kemah kan. Habis dah. Tu macam kena tambah lagi kot sebab kebetulan ada lagi 4 kemah belum buka lagi 3. Buka kat sini 1, lepas buka lagi 3. Abang tu duk masuk habis Facebook bos. Kebetulan waktu tu rupanya dia kena right time lah. Memang waktu tu glamping tengah nak peak. Dia tengah nak dia dah tengah nak memang naik tu kan. Kena dengan time, menjadi sungguh lah. Tambah jadi 9 kemah, tak cukup. Kita daripada 3 orang, 4 orang bekerja, 5 orang, panggil kawan-kawan tolong kan. 6 orang, 7 orang. Susul naik. Lepas tu income dia, waktu bawa pasal, ini besar pada kedai kurma ni. Macam, ini bukan saya income ni. Main income ni. Macam, dekat orang-orang. Tapi waktu tu kurma jalan kan? Kurma jalan. Kurma masih awal saya masih jagalah. Sebab ada beberapa yang kita kena tanggung lagi yang sini kan. Di awalan tu. Tapi bila perasan ni, sale tu macam, cantiknya sale ni. Macam waktu tu cuma berniaga Jumaat Sabtu Ahad. Ada demand weekend, weekdays. Waktu tu belum lagi sebab kita dalam construction. Apa yang kita buat? Jumaat, Sabtu dengan Ahad serve customer. Isnin, Selasa, Rabu tukar baju. Saya dengan kawan tukar baju. Buat construction, buat kerja keras. Yalah dok bayar itu. Fire camp pun dah setengah. Dia tak siap lagi. Banyak. Dia Isnin sampai Khamis tu memang buat kerja. Jumaat, Sabtu, Ahad lain customer. Wife pun masak kan kat dalam. Tu dia ada 2 topeng yang berbeza kan. Jumaat, Sabtu, Ahad kita orang layankan semua. Masuk je Isnin tukar pakaian buat. Macam-macam lah. Tapi slowly naik tengah nak menaik tu. Settle hutang kiri, settle hutang kanan semua. Nampak growing tu macam, baguslah bisnes ni. Saya kena tegur dengan siapa Dengan owner Rock Quest. Saleh, nama dia Saleh. Takkan kau menaiki Jumaat Sabtu Ahad je. Macam mana kau nak survive? Takkan dengan Jumaat Sabtu Ahad kau rasa berbala ke kau bayar gaji orang? Saya pun termenung kan. Betul juga. Kenapa hari biasa aku tak nak berniaga lah? Tak ada. Sebab kita ada imagine, siapa nak pergi bercuti Isnin sampai Khamis? Betul. Kita pun cuba buka. Masa tu rasanya sekitar 2019 2019 betul. Di awal lah. Sebab kita dah habis 3 bulan pertama. Yang masuk awal tahun. Tapi waktu tu demand tinggi gila. Dengan keadaan kemah baru ada 9 kan. Dah buka yang ke-10 waktu tu. And then demand tu masuk. Cubalah kita buka weekday. Jalan juga. Bila buka weekday, income lagi banyak. Lepas tu macam, banyaknya income kat sini kan. Lepas tu dah macam, waktu tu dia memang dah overcross lah. Dia dah over cross. Kurma pun terlupa habis dah ni. Lupa lah. Bukan, ingat lah tapi memang, Jangan sini. Mana fokus sudah divert ke sini. betul dah divert. Sebab sini memang kena bagi Ya. 100% fokus. Sebab sini waktu tu kita tengah belajar pasal kemah glamping. Dulu kita tak tahu cara penjagaan. Dia punya hardcore dia. Kemah ni dalam tempoh 6 bulan bertukar jadi hitam. Dia punya lumut
dia punya ni kan. Kita tak tahu sebab dia cotton fabric. Ya, ya. Dulu kita tak tutup macam ni. Sini ada second layer. Ha. Kemah ni dah melalui 5 kali revolusi. Kita bagi tahu supplier R&D tukar dia tu. R&D dia tu. Macam-macam lah. Bertumpuk berni kan. Waktu tu malu sembang dengan customer tanya Kual kan. Customer nak check ni. Kemah kita buruk kan. Ada ni sikit, ada sikit. Tak apa. Kita nak merasa je glamping kan. Tak apa, Allah hantar orang baik-baik. Satu, Allah hantar pekerja yang baik-baik. Kawan-kawan lah. Yang nak bantu sama-sama menaikkan industri dalam glamping ni. Kedua, Allah hantar customer yang baik-baik. Macam customer datang ni. Dia boleh terima dia ni. Dan tu baru saya perasan. Manusia ni bila dia kenyang, dia happy. Bila dia happy, dia tak sempat nak komplain. Apa pun tak apa dah. So kat sini, that's why saya kata kan. So kenyang dia duduk kat sini. Bikin malu. Jadi kita dekat sana, tugas kita orang kat sana, pastikan orang makan puas. Okey. Tackle kat situ. Kita tackle kat situ. So bila dia puas, sebab tu kita orang kerja makan 4 kali sehari. So, bila orang check in pukul 3, dia akan minum petang. Okey. Malam kita tuba dia dengan makanan-makanan BBQ Dengan semua. grill bagi wah. Esok pagi dia sarapan, sebelum balik dia makan tengah hari. Oh. Bila dia dah makan, bila masa dia nak komplain? Dia lupa dah komplain. Dia tak ada nak komplain. Dia lupa dah komplain. Dia lupa komplain. Jadi apa yang kita dapat, orang kalau tengok daripada zaman 2018 orang komen kat situ kan. Best makan sedap. Dia tak cerita pasal kemah. Kemah buruk. Dia tak cerita pasal kemah. Tak, tapi yang tu hakikat. Hakikat. Benar pasal kami pun yang lot of scope lah. Kan? Macam orang lu start lah. Weh, tak kedai yang kopi tu. Adalah kedai sikit-sikit weh. Dia pun kata tempat dia makan sedap pun. Kita kena pergi sekali. Kami dengar pun. Orang luar ni. Bukan masa glamping tu. Masa makan sedap. Dia glamping tu sulam lah. Masa tu tak kosong viral. Dia dah kosong viral tu. Glamping tu one off lah. Tapi yang kita perasan, kita banyak dapat repeated customer sebab makan. Kita tanya, kenapa datang makan? Kenapa datang balik? Sini. Kita orang banyak dah pergi tempat Tak dapat makan yang macam ni. Makan sini lain lah. Dia macam yelah, saya sebagai tukang masak. Ya. Kita rasa puas tau bila orang. Betul. Yelah, sebab peak tukang masak ni bila orang puji. Orang puas dengan masakan kita macam, tu kan. hang boleh masak air. Hang boleh masak macam sedap macam ni. Kan? Ini macam kita rasa yelah sebagai yelah seni kan. Ada orang pandai melukis. Bila kita masak ni part of seni lah. Masak ni makanan ni saya letakkan dia sebagai emosi. Gagal dekat masakan, gagallah emosi orang. Bagus dekat masakan, baguslah emosi orang. So sebab tu saya kata happy tummy, happy life. So bila orang dia makan, dia puas, dia cukup, dia rasa semua kasih sayang whatever bla bla kan. Dia akan rasa seronok. Dia akan rasa enjoy lah. Jadi dia tak sempat nak komplain. So bila konsep tu berjaya, yang saya nampak, walaupun kita orang menghadapi keadaan kemah yang teruk, air, water pressure yang tak okey, tapi bila customer happy dengan makan kan, komplain-komplain tu tak ada. Sedangkan waktu tu zaman media sosial dah ada. Sempatlah nak recover. Sempat. So bila dapat untung sikit kan, saya terus call supplier, email supplier, beli kemah baru. And then kita keep update lah. Maknanya ada term tak dengan diorang ni ke macam? Tak ada. Sebab dia kata mula-mula warranty 2 tahun. Tapi bila kita hantar gambar, dia pun tak nak cover warranty. Dia pun terkejut. Kemah dia boleh buruk. Sebab sebelum tu dia supply kat Arab Saudi. Supply kat New Zealand tak ada masalah pun. Kering. Dry kan. Humid kita gila. Malaysia dia tahu lah. Perak pula. Tiba-tiba lebat. Perak pula kutu burung pula tempat tak ada hujan. Memang tu lah. Kita macam R&D kita buat sebab kita pernah cat dalam kemah tak nak bagi nampak kan. Tapi semua tak jadi. Dia makin teruk. Bau cat. Chemical main dengan fabric pula dengan apa semua kan. Cuci pakai kolok, repot kemah. Betul. Lepas tu boleh pakai, susahlah glamping ni. Beli kemah baru, cuba cari macam mana nak pastikan kemah ni tak okey. Jadi okey lah. Tu yang pergi, kebetulan itu hari waktu naik Cameron, kan nampak kebun-kebun sayur kan. Dia pakai tu. Plastik transparent tu. Transparent punya plastik kan. Ke mana dia dapat transparent plastik besar-besar ni? Tanya geng Cameron. Dia kata kau pergi hardware. Tanya kat hardware Cameron tu, dia memang jual. Bidang dia buka 24. Panjang 50 meter. Besarnya. So try beli, balik try buat. Kan dia petak. Fikir macam mana nak buat dia. Tu one dia super kreatif. Sok. Jadi macam tu. Cantik. Bila kita pakai benda tu, kita dapat tengok kemah kita dapat bertahan lebih lama, setahun. Okey. Tahun. Maknanya masuk second layer Masuk second layer. So beli kemah baru tu kita jaga. Kita ada ni. Tapi dalam setahun tu masih lagi ada kulat dan sebagainya. So kita prevent. Sebab dia ada plastik, lepas tu dia beruap. Still sama. Tapi bila sebelum ada plastik tu, ada pokok semua okey kan. Weather okey. Bila masuk plastik, ya Allah panas dia, subhanallah. Yelah. Kalau duduk dalam tengah hari, memang
Power kan. Medium rare. Sauna tahap tak tahulah. Medium Ini rare. pun kita orang upgrade kepada revolusi berekon ni bila start kita dapat masuk ke Putrajaya. 2019 kita kan 2018 2019 kita start. 2019 ada orang Kementerian Wilayah pernah tidur kat sini. Okey. Jadi bila Datuk Azmi dilantik sebagai Presiden Pembadanan Putrajaya pada 2020, dia invite kita ke sana untuk tengok tanah di Taman Wetland yang kita lebih Wetland Putrajaya sekarang ni. Dia kata ada tak prospek tempat ni, boleh tak majukan sebagai glamping. So kita kata okey lah kan. So kita advise, kita cadangkan macam mana Jadi consultant dah ni. kita bukanlah konsultan betul pun, kita sembang berdasarkan pengalaman kita kat sini. Apa yang tahu? Kita sharing dengan dia, dengan tim task force dia untuk buat glamping juga kat situ kan. So okey, tapi dia bersyarat. Kita orang nak ada aircon. So macam mana nak buat aircon ni? Macam mana nak buat aircon kat dalam kemah? Mana ada dinding? Sebab kita pernah pakai aircon portable. Pernah pakai aircon portable, tak jadi. Tak cukup. Dia tak cukup, angin dia blower tak okey. BTU dia tak cukup. BTU tak cukup. Dia sebaran angin tu macam sepoi-sepoi bahasa kan. Tak boleh nak sejuk kan Sebab dia kena ada circle. Dia Circle satu dia betul. setiap kawasan tu dia ada BTU dia. Betul. Aircon ni dia lepaskan BTU dia tu berapa. Kalau BTU dia besar, BTU aircon ni kecil. Dia tak Dia buat. tak mampu. Okey. Sebab satu lagi kemah ni kan dia ventilation dia terbuka. Dia keluar masuk angin. Jadi bila nak ni? tu dia jerak lagi. Matahari kan. Dia jerak keluar lagi. Tak sejuk-sejuk. Lepas tu terfikir macam mana nak buat ni. Okey, cerita macam mana saya dapat pasang aircon dekat dalam kemah ni. Dapat waktu sembahyang Zuhur saya tu. Tengah sembahyang tu. Ilham tu sampai kan. Masa kau betul. Dia macam saya dah terfikir macam ni, macam mana mungkin tak khusyuk kot kan. Kita nak sembahyang kan. Dia fikir macam mana. Pak Datuk Presiden kata nak kena ada aircon dalam kemah kan. Tengah sembahyang ni macam boleh kot macam ni. Habis sembahyang tu, lukis siap-siap. Pergi suruh tim pergi beli plywood. Buat Buat kat sini dulu. Buat kat Putrajaya. Buat kat saja. Lepas tu sebelum tu saya telefon Abang Ngai. Abang Ngai. Syarat tu Abang Ngai. Abang Ngai ni member lama legend ni. Dia legend. Abang Ngai legend. Apa nama? Kuzi apa? Kuzi anak berempah. Kuzi anak berempah. Dia antara Sifu lah. Sifu yang mengajar saya tentang elektrik, tentang construction. Abang Ngai, Mizi Belantik. Itu semua cikgu-cikgu saya tu. Mizi Belantik. Ramai kita syarat ni. Banyak kawan-kawan yang Dah lah nama Abang Syak semua. Dia orang banyak advance lah, macam mana cara, macam elektrik banyak saya belajar dengan Abang Ngai, Mizi lah. Dia advance. Jadi dia orang banyak bantu untuk mengajar tu kan. Waktu nak pasang ikut saya tu, Abang Ngai, boleh ke aircon ni duduk dekat plywood? Dia kata plywood tu waterproof tak? Saya kata, kita cari plywood waterproof. Berapa berat indoor aircon tu? Dia kata 2 kilo lebih lah. Mana kalau saya gantung boleh lah? Boleh. Bang, boleh tak kalau saya nak buat macam ni? Boleh. Okey, kau beli barang. Saya pun beli barang, plywood semua kan. Okey, dia kata, okey. Abang, try install. Dia pun beli aircon, dia try install. Jadi. Jadi. Kata bang, cantik kau macam ni. Okey, beli barang, semua kemah kat glamping tu, kebetulan 10 kemah je. Okey, Abang Ngai, pasang 10. Sebayar kat dia, dia buat. Berjaya lah. Bila berjaya sana, Sehinggi. Apa lagi? Kena buat ni. Okey, cerita buat tu, sebelum ni kan, kita berniaga sekadar apa yang boleh. Ni action pasar marah ni tadi. Waktu zaman COVID, kita cuba suffer sebenarnya. Saya nak masuk tu dah 2019 tadi. Dah seronok berniaga 2019, masuk 2020. 2020 Mac. COVID. 19 Mac 2020. Saya diberi keizinan 17 Mac. Aku balik daripada trip yang Yap. Lepas tu next week patutnya tu yang waktu PKP tu aku ada satu trip ni. Kerah. Macam mana? Orang kata tengah sedap ni. Kalau meter ni tengah 16 ni nak betul. Dia masa tu gear 4 tengah nak tunduk. Belum gear 5 gear 6 lagi ni. Orang kata nak masuk tunduk udang ni. Seronok tu diberi keizinan oleh Allah untuk pergi menunaikan umrah. Alhamdulillah. Awal tahun 2020 tu. 2020. Awal tahun lah, awal tahun. Bulan Mac. Bulan Mac. COVID lah bulan Mac. Saya fly tutup tu. Saya sampai sana. Sebab kita touchdown Madinah dulu. Stranded. Sampai Madinah, waktu tu kita dah dengar dah. Orang tak dibenarkan keluar daripada Malaysia. Arab Saudi dah start nak buat sekatan. Waktu tu kita dah dengar ura-ura.
takkan boleh buat umrah. Maksudnya nak pergi Makkah. Kita orang kat Madinah ni. Lepas tu Dah sampai dah hotel apa semula? dah check in. Kita orang dekat sebab saya ambil package yang lama, 10 hari Madinah, 10 hari Mekah. Oh, okey. Jadi waktu nak masuk Mekah tu, dia kata okey besok dia benarkan masuk lagi. Maksudnya turn kita orang masuk tu. Dia betul-betul benarkan masuk hari tu jelas. lagi. Sampai kat Mekah. Mekah, buat je umrah, habis tahallul, balik je bilik, lockdown. Allahu Dia kata akbar. mataf tutup. Allahu akbar. Tak boleh buat umrah. Suspend. Ha. Habis nasib baik kita dah habis masa berihram. Cadangnya besok tu nak rehat, lusa tu nak buat umrah kedua. Wah. Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu macam banyaknya halangan tu. Dah dapat buat umrah, nasib baik dapat buat umrah wajib. Dengan apa? Dengan family je lah kat sana. Tak, saya wife, saya wife, mak dengan ayah. Tu bila tak boleh buat. Tak boleh nak buat umrah dah. Kita boleh buat tawaf wajib, tawaf sunat kat atas. Sunat je. Atas tu dia benarkan lagi. Tingkat atas sekali ke yang second level? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Bawah dia tutup. Bawah dia tutup. Dia tak nak bagi orang rapat-rapat. Okey, crowded. Crowded rapat kan. Maknanya berikit lah tu. Dekat atas tu pun berikit lah. Waktu tu tengok Kaabah dia tutup kan. Dia tak bagi orang dekat dengan Kaabah tu. Jadi sa'i tutup, air zam-zam semua close. Okey. Kita je macam pelik kan. Apa ni jadi macam ni kan. Lepas tu dengar Malaysia pun dah lockdown waktu tu. Malaysia dah lockdown dulu sebelum Mekah. Betul. Tu waktu kita orang balik tu pun penerbangan yang terakhir dibenarkan keluar daripada Mekah. Oh, mana tak stranded lama lah di Mekah? Tak sedap lama. Memang maksudnya dalam jadual. Dah ni proses settle lah. Waktu kita nak keluar tu, Mutawif bagi tahu siap-siap dah. Berkemungkinan besar kita tak boleh keluar. Tapi kita pergi dulu airport. Kita tengok macam mana kan. Maknanya dah selepas 10 hari di sana ke Kat Mekah, ataupun dah 10 hari kat Mekah. Okay. Mana ikut period, ikut package tu complete dah lah sebenarnya. Komplit dah. Dan cuma saya dapat buat umrah hari pertama je. 9 hari yang berikutnya, kita tak boleh pergi mana pun. Duduk dalam tak boleh keluar daripada Mekah pun. Ya, rasanya dalam bilik je kan. Dalam bilik je. Dalam bilik kita boleh pergi masjid, boleh sembahyang, boleh buat tawaf sunat tapi tak boleh buat umrah sebab dia tak benarkan kita keluar untuk pergi buat sa'i apa semua lah. Sa'i lepas tu pergi ke ni apa nama miqat. Dia tak benarkan. Jadi buat je lah. Buat tu. And then waktu nak balik tu betul-betul kita siap-siap. Kalau kita tak lepas balik ni kita akan stranded dekat Jeddah selama 2 minggu. Dia katakan tahan lagi 2 minggu. So kata macam mana? Tapi Arab Saudi akan settlekan lah buat penginapan semua. Tu alhamdulillah. Dia kata flight kita dibenarkan. Flight kita ada flight yang terakhir dibenarkan keluar dari Saudi. Oh, betul-betul rezeki. Sampai and then berlakulah COVID kat Malaysia. So cerita pasal COVID lah. So waktu tu booking dah banyak. Waktu tu tengah fikir macam nak teruskan bincang dengan Syarul semua kan. Kita buat pengumuman. So tutup 2 minggu. So nanti kita akan settle balik lah. Settle balik lah. Kita tengok pace macam mana keadaan lah kan. Bukan 2 minggu. Lepas 2 minggu dia tambah 2 minggu. 2 tahun. Dia tambah 2 minggu. 2 minggu dia tambah 2 bulan. Makin teruk. Keadaan makin teruk kan. Masa tu berapa 16 orang kerja. Kita waktu tu glamping ada 15 dah. Dah 15. 15 biji lah. Staff waktu tu Tapi belum set R&D kan? Belum set R&D lagi. Masih dalam dalam R&D sampai kan? sekarang lah R&D. Masih lagi banyak Yelah. belajar lagi lah. Waktu COVID melanda, bila dah tak boleh nak berniaga, on off dia kejap-kejap kan. Apa kita nak buat? So kita orang buat pizza kayu api. So cubalah berniaga pizza kayu api. Delivery ya ni. Buat delivery. Tapi yelah income pizza, siapa yang nak makan pizza Ahmad hari-hari? COVID pula tu kan. Orang cari nasi. Tapi waktu tu nasib baik kedai kurma ada. Waktu tu jualan kurma, jualan habatus sauda. Tu. COVID habatus sauda. Madu habatus sauda kan. Masa tu kan Datang pula resepi-resepi daripada Facebook ni. Ya India. sauda, madu, India, Alia, semua bawang putih. Memang kau. Saya Okey, siapa yang kena memang beli? balik duduk bentong. Memang duduk supply benda tu. Tapi masa tu macam mana kebenaran untuk balik tu dapat lah. Dapat lah, kita dapat surat. Siapa yang ada SSM boleh apply. Rentas sendiri. So berniaga sambil tu sini kita berniaga pizza kayu api. Cuba bertahan lah untuk tak nak buang staff kerja semua kan. And then masuk tahun 2021 pun tak buka. Kena buka kejap pun tutup kan. Dia buka 3 bulan je rasanya. Lepas tu bulan tu tutup balik. Dia makin teruk. Dia start rasanya bulan 12 2020 sampai bulan 2. Bulan 3 tu dah start PKP balik. yang dia start teruk yang kita PKP Sebab balik. dah hampir zero. Bukan zero. Sabah punya ha. Yelah dah habis zero. Dah Dah habis zero. Kan ni balik. Tak payahlah petik. Orang tak nak sembang politik. Ni pun. Bukan kita habaq fakta. Yalah, tahu lah. Betul aku cakap. Bukan Dia hampir zero. Hampir Lepas tu zero. dia naik balik. Dia naik balik. Okay, Dia PKP balik sekali. Bila PKP tu, and then kita orang cuba suffer lagi, kita buat kambing perap pula.
Sebab kita tahu sebab sebelum ni kita ada produk kambing perap yang okey. Aha. Kita bagi orang makan. So dengan kambing perap tu kita cuba sampai kita buka. Sampai kita buka kilang lah kat dekat RTC. Maknanya demand tu tinggi. Tiba tinggi. So kita buat kambing perap yang paket waktu tu macam Pak Mak Western semua. Kita buat macam tu. Terjual paket hantar Shopee semua. Okey lah boleh berniaga, boleh cover. Tapi lama kelamaan duit simpanan menyusut. Okey. Kita dah start berhutang dengan kedai kurma. Sebab kedai kurma terpaksa menampung kos pengajian kat sini. Okay. Sampailah bulan 6 tu, lepas tu dah negatif lah. So bincang-bincang dengan staff, nak tak nak kita kena berhenti ni. Maksudnya bila kita berhenti, kita boleh mohon pekeso untuk subsidi gaji kan. Bukan subsidi gaji, dia bila berhenti kita dapat surat berhenti kerja, kita akan dapat Macam VSS bayaran. Macam bukan VSS daripada kami ni, daripada pekeso. Pekeso akan bayar. Okey. Dia macam bayar insurans tu, SIP tu kan. Kan masa tu SIP lah nama dia. SIP. kan masa tu kerajaan buat inisiatif. Bila siapa Banyak inisiatif lah. Siapa yang hilang pekerjaan kan? Sebab sebelum tu memang kita pakai duit yang PSU lah, program subsidi upah lah kan. Memang kita return bekerja, dia bagi duit sampai satu tahap duit tu pun tak dapat menampung lagi lah. And then kita berhenti, semua staff berhenti on paper lah sebab nak pergi mana pun. Jadi dapatlah duit subsidi tu daripada bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9. Bulan 9 tu buka balik. Okay, sepanjang berhenti tu dapatlah duit tu. Dalam waktu tu saya cuba dapatkan dana daripada cuba nak pinjam bank, kena reject sebab industri pelancongan waktu tu memang dorang stop. Dekat betul-betul lah. Yalah, lepas tu masa depan COVID ni orang pun tak tahu nak tak tahu predik mana. Orang predik 5 tahun. Orang predik 5 tahun. Sampai Apa nama? 2027 lah sebagainya lah. Vaksin tak jumpa lagi. Betul. Ubat dia Bayangkanlah semua. kita punya 2 minggu tu jadi 2 tahun. 2 minggu. So saya pun sampailah saya jumpa ada kawan Satja dia kata minta gambar lah. Saya jumpalah Micro punya poster tu. Okey. Saya isi borang semua. Saya hantar. And then call lah Puan Muhaini, Puan yang ambil kes saya tu. Okay, untuk bahagian Kinta waktu tu Puan Muhaini saya dapat encen lah. Puan Muhaini tu yang jaga bahagian Kinta kita Selatan. Hantar. Lepas tu bila hantar tu dia minta dokumen syarikat kan. Sebab waktu tu company kita dah convert 2019 kita dah convert daripada enterprise Ke Opek Sdn Bhd. Glamping Park kepada Sdn Bhd. Glamping Park Travel and Sdn Bhd lah. Sebab aiming kita nak jadi lagi besar. Waktu 2019 tu kita memang boleh pergi ni, company dia boleh pergi ni, bisnes boleh pergi. Kita buka lagi besar sebab kita punya transaction kita pun melebihi 300,000 kan. Okey. Jadi bila dah hantar dokumen sebab sale waktu 2019 kita berjaya dapat 1.2 juta dekat Gopeng lah. Gopeng untuk 15 kemah 1.2 juta. Satu quite big number lah. Big number. Betul. Saya pun macam mana pernah berniaga dapat sejuta. Betul. Selalu berniaga sebulan 10,000 pun. Kedai kurma. Pernah lebih pun bulan puasa 100,000 lebih je. Tu je pun tak ada lebih daripada tu. Bila berniaga ni gila. Banyak betul. So memang dapat bertahan tanpa pinjaman. Sebenarnya kalau tak ada COVID, kita mungkin memang ada untung, banyak untung. Okey. Jadi bila macam tu, so saya pun isi lah borang Micro kan. Micro pinjaman 50,000. Puan tu pun call, boleh tak datang office? Dia nak tengok proof dokumen. Bawaan. Bukan office pun kat bawah kat bangunan RTC. RTC ni lah. So dia pun tengok kat bawah kan, pakai mask semua. Saya segan nak beritahu dia kata macam ni. Kamu kalau nak mohon 50,000 ni tak boleh. Sebab company kamu Sdn Bhd ni. Transaction sebelum ni pun banyak ni kan. Kalau kamu nak mohon, kamu mohon 500,000 boleh? Saya macam Terbalik, tambah satu ongkos tu. Betul. Puan ni mainkan saya ke? Sebab dalam hati puan ni main dengan aku kot. Tak nak bagi kau cakap je, tak nak bagi je lah kau. Tu macam 50 tak lepas, takkan kau sebab dalam otak waktu tu kan, marah kau tak ada kroni, kau jangan mimpi lah. Saya masih lagi terbelenggu dengan ayat-ayat tu lah. Kita abang takat 50,000 kita tunggu sat. Lepas ni kita masuk balik sebab kita nak kena break ni. Oh ya. Kita break dulu seketika. Rajak sangat sampai tak tengok time. Itulah tu. Okey, air pun dah kurang sejuk, kita nak top up ais sekejap. Jangan ke mana-mana, kembali ke sesi ketiga sebentar lagi. Bye. Yeah.